Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani, wartawan Seribong TV anda. Saluran untuk semua. Hari ini 10 April 2025, Khamis, Seribong TV telah bersiaran dalam kejohanan Merentas Desa peringkat SK Seribong tahun 2025. Program ini merupakan salah satu aktiviti tahunan dalam takwir kurikulum sekolah. Program ini antara lain bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang cergas dan sihat tubuh badan di samping untuk mencukil bakat-bakat murid dalam bidang olahraga. Kejohanan Merentas Desa ini melibatkan penyertaan semua murid yang dibahagi mengikut rumah sukan masing-masing, iaitu rumah merah, biru, kuning dan hijau. Kejohanan ini juga turut dimeriahkan dengan penyertaan ibu bapa dan komuniti setempat. Jom sama-sama kita saksikan. Pagi cerah kita berkumpul, semangat membara semua tersenyum. Seribong bersatu hati merentas desa penuh berani. Lari-lari ayo semua, langkah gagah penuh tenaga. Merah, biru, kuning, hijau, rumah sukan penuh gemilang. Wow. Bersama guru, ibu, bapa, komuniti pun turut serta. 45 kilometer kita tempuhi, SK Seribong terus berseri. Tiada yang lemah, semua kuat. Berlari laju ke garisan tamat. Juara atau tidak, tak mengapa, yang penting semangat membara. Seribong boleh, kita juara, kita hebat sentiasa. SKK Seribong, bangga bersama, kejohanan ini milik kita. Lari-lari ayo semua, langkah gagah penuh tenaga. Merah, biru, kuning, hijau, rumah sukan penuh gemilang. Wow. Bersama guru, ibu, bapa, komuniti pun turut serta. 45 kilometer kita tempuhi, SK Seribong terus berseri. Tiada yang lemah, semua kuat. Berlari laju ke garisan tamat. Juara atau tidak, tak mengapa, yang penting semangat membara. Seribong boleh, kita juara, kita hebat sentiasa. SK Seribong bangga bersama, kejohanan ini milik kita. Bersama saya sekarang, Saudara Muhammad Afiq Rosmi. Pandangan saudara tentang kejohanan Merentas Desa SK Seribong tahun ini. Saya berasa sangat gembira kerana dapat menyertai kejohanan Merentas Desa pada hari ini. Kejohanan ini sangat meriah dan mencapai objektif yang disasarkan. Terima kasih kepada pihak pengajar. Sekian sahaja liputan TV PSS SK Seribong dalam kejohanan Merentas Desa peringkat SK Seribong tahun 2025 ini. Semoga bertemu lagi di lain liputan. Saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani bersama kru-kru penerbitan Seribong TV melaporkan. Sekian, terima kasih. Seribong boleh, kita juara, kita hebat sentiasa.